karya Masjid Al-Ansar Taman Keramat. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, kita jemput Ustaz untuk berkongsilah berkenaan dengan puasa. Topik kita pada hari ini. Kepada Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita pada malam ni dapat kita bersama-sama berkongsi tentang fiqh puasa dan beberapa hikmah dan juga beberapa nasihat ataupun tazkirah peringatan mengenai puasa. Memandangkan kita dah dekat dengan bulan Ramadan ni, jadi kita insya-Allah lah kita sama-sama ulang kaji lah apa-apa yang ada berkenaan dengan Ramadan dan juga berkenaan dengan ibadat yang paling dekat dengan bulan Ramadan, iaitu puasa. Tapi sebelum kita mulakan, saya nak tanya soalan pertama dulu lah. Soalan pertama, suara jelas tak? Gambar jelas ke tak? Suara jelas ke tak? Itu soalan pertama. Sebelum saya buka soalan kedua, sekejap saya nak buka slide ni. Gambar dan jelas. Ya. Alhamdulillah. Jelas. Okay, sekejap saya buka slide satu. Okey, soalan yang pertama saya nak tanya kepada semualah, siapa-siapa yang nak jawab. Kalau boleh bukan AJK lah, tapi kalau tak apa, kalau tak ada orang sangat, AJK pun tak apa. Okey, soalan dia senang je. Bila kita sebut bulan Ramadan, orang faham bulan Ramadan bulan apa? Bila kita sebut bulan Ramadan, kita jumpa mana-mana orang Islam lah, kita kata bulan Ramadan bulan apa? Orang Islam akan jawab bulan Ramadan bulan apa? Silakan, siapa-siapa nak jawab. Ada tulis kat komen juga. Jelas, suara jelas. Okey, baik. Bila kita tanya kepada orang Islam, sila. Bulan puasa, yang kena puasa sebulan. Bagus. Biasanya orang Islam bila kita tanya dia bulan Ramadan bulan apa, dia akan jawab bulan Ramadan bulan puasa lah kan. Ni bagus, ada orang dia dah tahu soalan ni. Tapi tak apa. Itu adalah jawapan standard lah. Jawapan standard. Memang betul pun. Bila kita sebut bulan Ramadan, benda yang first thing yang akan datang kepada minda kita, first thing yang kita akan terfikir adalah bulan Ramadan ni bulan puasa lah. Bulan Ramadan bulan puasa. Bila kita sebut, kalau saya terbalikkan soalan tu, saya tanya, bulan puasa bulan apa? First thing yang akan datang kepada minda kita bulan puasa ialah bulan Ramadan lah kan. Macam tu lah. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran Allah SWT sebut, ini dia. Ni sebenarnya bulan Ramadan dalam Al-Quran, perkataan Ramadan dalam Al-Quran Allah SWT hanya sebut sekali sahaja, iaitu dalam surah Al-Baqarah. Inilah dia ayatnya. Saya tak tahu nampak terbalik ke nampak okey? Nampak okey kan? Bulan Ramadan Allah SWT namakan sebagai bulan Al-Quran. Ni yang Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum. Allah SWT kata apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Allah tak kata bulan Ramadan adalah bulan puasa. Allah kata bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi penjelasan yang memisahkan di antara yang benar dan yang salah, dan sebagai furqan, yang menjadi garisan pemisah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang tidak bermusafir pada bulan Ramadan tu, hendaklah dia berpuasa. Jadi di penghujung, maksudnya ataupun di tengah-tengah, Allah dah sebut tentang bulan Ramadan tu, bulan Al-Quran, barulah Allah SWT kata bulan Ramadan yang bulan diturunkan Quran itulah kamu kena puasa. Jadi apa yang kita boleh faham di sini, iaitu Al-Quran ataupun bulan Ramadan ni sebenarnya tidaklah dikenali oleh masyarakat sahabat Nabi ataupun masyarakat Arab pada zaman dahulu sebagai bulan puasa. Sebab apa? Sebab yang sebenarnya bulan-bulan ni, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ni, dia dah ada ke belum ada sebelum kedatangan Nabi Muhammad? Belum. Bulan Ramadan, kewujudan bulan yang bernama Ramadan tu dah ada ke belum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Dah ada ke belum bulan Ramadan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan? Bulan Ramadan tu dah ada ke belum? Yang nama bulan sebagai bulan Ramadan tu dah ada ke belum? Siapa nak jawab? Tadi jawab siapa? Allah. Dah ada lah. Slide okey. Oh, ni tiba-tiba jawab pasal slide. Okey. Dah ada ke belum bulan Ramadan sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya ni suka tanya-tanya soalan susah. Tak tahu. Bagus jawapan dia. Jawapannya dah ada Semua bulan Ramadan ke, bulan Muharram ke, Safar ke, semua dah ada dah. Sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah ada dah nama-nama bulan macam tu. Bulan Muharram dah ada, bulan Safar dah ada, bulan Rabiul Awal dah ada, bulan Rabiul Akhir dah ada, semua dah ada dah. Sebelum kedatangan ataupun sebelum kelahiran ataupun sebelum pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Jadi bulan Ramadan sebelum daripada dia jadi bulan puasa pun orang Arab dah kenal dah dia. Dah ada dah nama bulan Ramadan. Tapi kita lah macam kita di Malaysia ni, bila nak dekat datang bulan Ramadan ni, kita akan bukan gelabah lah, kita akan menghidupkan kedatangan bulan Ramadan ni dengan kita buat pelbagai-bagai seminar ataupun perkongsian, pengisian, fiqah, daurah, seminar tentang puasa. Ada kan? Sedangkan kalau kita fikir balik, puasa ni sebenarnya boleh dipuasakan di luar bulan Ramadan juga. Sekarang ni kan, sekarang kita dalam bulan Syaban ni, boleh puasa tak? Boleh. Siapa yang puasa tadi? Boleh tak? Boleh. Siapa yang puasa semalam? Boleh tak? Boleh juga. Siapa yang nak puasa minggu depan? Boleh tak? Boleh juga. Jadi kalau kita nak cerita tentang fake puasa, sebenarnya fake puasa ni boleh dibincangkan sepanjang tahun pun boleh. Tapi biasalah kita bila datang ke bulan yang diwajibkan, yang difardukan untuk kita puasa tu, kita akan lebih hype sikit, semangat sikit. Jadi kita akan dekat-dekat Ramadan tu, kita akan cerita balik tentang fake puasa. Tak apa, tak ada masalah. Okay, kita nak kongsi yang pertama tentang secara umum dulu tentang puasa. Secara umum dulu tentang puasa. Kemudian sikit-sikit lah, saya masuk sikit-sikit je hukum hakam tentang puasa. Saya masuk sikit-sikit tentang hikmah dia, tentang puasa tu punya hikmah apa. Lepas tu kita pergi terus kepada beberapa pesanan lah. Okay, ini secara umum. Ini secara umum pengertian puasa dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Saya duduk sebelah sini, kacau sikit. Okay, tak apa. Dari segi bahasa, puasa ni sebenarnya maksud dia menahan diri. Dalam bahasa Arab pun sama, dalam bahasa Malaysia pun sama. Contohnya macam kalau kita kata, hari ni aku nak puasa lah daripada tengok muka kau. Macam tu. Hari ni aku nak menahan diri daripada tengok muka kau. Boleh juga. Hari ni aku nak puasa daripada bercakap. Orang Melayu pun boleh sebut perkataan tu. Dalam bahasa Arab pun boleh digunakan perkataan yang sama. Bila kita baca dalam Al-Quran, memang ada Allah SWT pernah sebutkan tentang perihal Nabi Isa AS ketika dia dilahirkan oleh mak dia Maryam tanpa ayah. Nabi Isa kan dia tak ada ayah kan. Mak dia Maryam mengandung tanpa suami. Jadi bila dia dilahirkan tu, Allah SWT kata yang mak dia cakap kepada orang-orang kampung yang saya ni berpuasa daripada bercakap. Saya ni berpuasa daripada bercakap. Sedangkan mak dia tak puasa makan. Bila mak dia ataupun Maryam AS ni, bila dia melahirkan Nabi Isa, kan Allah SWT suruh dia makan kurma kan. Dia makan kurma. Dia tak puasa makan, tapi dia puasa bercakap. Jadi puasa ni sebenarnya dari segi bahasa memang boleh bermaksud menahan diri. Menahan dirilah. Dari segi istilah, bila kita sebut secara khusus puasa dalam Islam ni, dia tak sama macam puasa dalam agama Hindu, tak sama puasa dalam agama Kristian. Mungkin dalam agama Kristian dia ada puasa juga. Dalam agama Hindu dia ada puasa juga. Dekat-dekat nak Taipusam tu dia ada puasa. Memang dikenali lah. Kalau di Malaysia ni ada agama Hindu, mereka berpuasa sebelum datangnya hari Taipusam. Tapi puasa dia tu tak sama dengan Islam sebab kita ada istilah khusus. Istilah puasa dalam Islam maksud dia kita menahan diri daripada benda-benda yang membatalkan puasa. Apa dia yang membatalkan puasa tu nanti kita tengok. Semua benda yang membatalkan puasa tu semua tak boleh buat. Daripada terbit je matahari ataupun kita sebut waktu subuh sampailah terbenamnya matahari semula ataupun kita sebut waktu maghrib. Jadi waktu solat subuh sampailah ke waktu maghrib. Waktu solat subuh bermulalah kita tak boleh buat benda-benda yang batalkan puasa tu. Sampailah ke waktu maghrib kita dah boleh masuk je waktu maghrib, terus dah boleh dah buat apa yang kita tahan diri tadi. Jadi tu puasa dari segi bahasa dan juga istilah. Okey. Sekejap. Secara umumnya puasa ni bila kita sebut maksud dia macam tu, secara umumnya puasa ni dia tak ada benda sangat nak kena buat. Puasa ni secara umumnya dia tak ada benda sangat nak kena buat. Sebab dia bukannya satu perbuatan yang kita kena buat, dia satu perbuatan yang kita kena tahan daripada buat.
Faham tak? Puasa ni sebenarnya bukan benda yang kita kena laksanakan sesuatu. Kita tak ada benda yang kita laksanakan. Yang kita kena buat adalah kita kena tahan daripada melaksanakan benda-benda. Mana lagi senang antara pergi pasar malam dengan duduk kat rumah? Lagi senang duduk kat rumah. Mana lagi senang tutup mulut ke buka mulut? Mana lagi senang? Tutup je lah mulut kan? Mana lagi senang tidur ke bangun berjalan? Tidur lagi senang. Jadi macam tu juga puasa ni dia bukan ibadat yang kena dilakukan, dia kena benda yang kena tinggalkan. Jadi dalam puasa ni ada dua benda yang paling penting. Yang pertama, kita tinggalkan sesuatu. Yang kedua, sebab apa kita tinggalkan sesuatu tu. Jadi sebab apa kita tinggalkan sesuatu dalam Islam mestilah ditinggalkan hanya semata-mata kerana Allah sahaja. Ataupun kita sebut niat. Kita niat untuk tinggalkan makan, kita niat untuk tinggalkan minum tu hanya semata-mata kerana Allah sahaja, barulah dia jadi puasa yang dimaksudkan oleh Islam. Kalau kita semata-mata tinggalkan puasa tu sebab kita nak diet, ataupun kita semata-mata tinggalkan makan tu sebab tak ada makanan, ataupun semata-mata kita tinggalkan puasa tu sebab apa-apalah sahaja sebab, contoh kita punya pasangan kita, isteri kita ke suami kita tu tak suka bau sesuatu makanan tu, kita pun tak makan makanan tu, itu pun tak jadilah puasa di dalam Islam. Jadi puasa dalam Islam ni cuma kalau diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita buat tu sebab Allah yang suruh, bukannya sebab benda-benda lain. Sebab kita tengok badan kita dah berat dah gemuk dah. Bukan. Jadi semua tu barulah dia jadi puasa yang dimaksudkan oleh Islam. Okey, habis cerita tentang maksud puasa dan juga apa sebenarnya erti puasa tu. Okey. Tadi kita kata puasa ni benda menahan diri daripada benda-benda yang membatalkan puasa. Apa benda yang membatalkan puasa? Membatalkan puasa ni kita tengok secara laju-laju. Ini dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia ada banyak lah. Ini sebelum tu saya nak bagi disclaimer siap-siap. Slide ni bukan saya yang buat. Slide ni saya cuma ambil je sekolah punya. Secara umumnya inilah dia benda yang kita faham dalam Islam, benda yang dalam mazhab Syafi'i, inilah yang membatalkan puasa. Laju-laju saya baca laju-laju. Siapa nak tengok kemudian boleh Google pun boleh. Memasukkan sesuatu dalam rongga hingga sampai ke halkum. Itu yang pertama lah, dia bagi ayat detail sikit. Yang kedua, sebelah dia, yang ni, yang kedua murtad. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, melahirkan anak. Yang keenam, gila. Yang ketujuh, pengsan sepanjang hari ataupun hampir sepanjang hari. Yang ke-8, bersetubuh di siang hari walaupun tak mengeluarkan air mani. Dan yang terakhir adalah keluar haid ataupun nifas. Nifas ni beranak lah, sama macam tu kan. Nifas lah kan. Keluar haid, maksudnya keluar haid lah. Terus terbatal puasa dia. Jadi ini secara ringkasnya, inilah benda yang kita kena tahan daripada buat. Kecuali kalau melahirkan anak, takkan nak tahan kan. Ataupun keluar haid, macam mana nak tahan. Tapi inilah benda yang kena ditahan daripada buat sepanjang start daripada subuh sampailah ke maghrib. Yang kita selalu faham yang pertama ni je, memasukkan sesuatu ke dalam rongga sehingga sampai ke halkum ataupun mulut. Ataupun kita faham makan atau minum lah. Jangan makan ataupun minum. Walaupun benda itu bukan makanan. Telan duit shilling, batal tak puasa? Batal juga. Telan plastik, batal tak puasa? Batal juga. Telan straw, batal juga puasa. Walaupun dia bukan makanan. Tapi batal juga sebab tak boleh masukkan apa sahaja ke dalam rongga sampai ke halkum. Maksudnya kita telan lah, jangan telan. Habis. Murtad memanglah. Orang yang murtad ni automatik dia dah hilang dia punya tujuan puasa tadi. Kita kata puasa ni tujuan dia hanya kerana Allah sahaja. Siapa yang murtad maksudnya dia dah bukan puasa kerana Allah. Yang ni syahwat lah, menahan syahwat. Jadi 3 perkara biasanya orang kata: makan, minum dan nafsu syahwat. Nafsu syahwat kena ditinggalkan dalam bulan pula, dalam kita berpuasa. Jadi siapa yang nak berpuasa yang Islam nak, puasa yang Islam nak, kena tahan daripada 3 benda. Yang lain tu bukanlah benda yang kita boleh tahan sangat. Sebab contoh macam pengsan. Kalau dia terpengsan tapi sedar-sedar dah malam dah, puasa dia terbatal secara automatik lah. Ataupun dia keluar haid, dia keluar haid tengah-tengah siang tu, keluar haid, batal lah puasa dia secara automatik. Habis cerita kan. Habis. Okey, ini dari segi definisi ataupun dari segi penerangan kepada definisi. Tadi kita kata definisi puasa ni menahan diri daripada ada lagi ke dah hilang? Hilang. Masih ada ke dah hilang? Tak nampak. Nampak lagi? Tak nampak sekarang. Tak nampak langsung ke nampak dengar tak? Suara dengar. Suara dengar tapi background tu tak ada.
Dengan saja Oh. tak gambar ustaz yang tengah pray. Sebab tadi dia keluar apa tah tadi? Admit apa benda tah, somebody want to join, lepas tu tiba-tiba hilang. Kejap saya adjust. Okey. Ada kan? Ke suara tak ada? Suara ada? Suara okey. Ada. Okey, alhamdulillah. Okey. Sebab dia makan RAM tu. Zoom ni makan RAM kuat. Okey, sama balik. Jadi, dari segi definisi puasa dan juga apa puasa yang dimaksudkan oleh Islam tu, dah settle lah. Maksudnya puasa ni kita kena tahan diri daripada benda-benda yang batalkan puasa. Daripada pagi, daripada subuh sampailah ke maghrib. Hanya kerana Allah SWT. Jadi kalau kita dah buat benda tu, itulah namanya puasa dalam Islam. Okey. Bila dalam benda-benda yang batalkan puasa tu, ada juga benda yang macam tak payah sebut. Tak apa kan? Obviously. Contohnya macam murtad. Sebab apa dia membatalkan puasa? Sebab dia tak cukup syarat untuk berpuasa. Orang yang berpuasa ni syarat dia mesti kena ada niat. Jadi orang yang tak Islam, automatik dia bukan buat kerana Allah. Kalau dia buat kerana Allah, dia Islam ke? Macam mana dia nak buat kerana Allah kalau dia tak Islam? Ataupun orang yang gila kalau dia puasa pun dia buat sebab apa dia puasa. Kalau dia gila, dia tak berakal pun. Ataupun orang yang memang dalam keadaan uzur macam haid tadi tu, memang tak boleh berpuasa. Sebab uzur ni memang tak perlu berpuasa pun. Kita nak tengok benda-benda yang sekejap saya tengok benda. Ni. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut kenapa kita kena berpuasa. Allah SWT kata dalam surah Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, mudah-mudahan kamu bertakwa ataupun semoga kamu bertakwa. Dalam ayat ni terus Allah kata, macam yang saya sebut di awal-awal tadi, soalan saya tadi, dalam Al-Quran Allah tak kata puasa itu Ramadan ataupun Ramadan itu puasa. Tapi Allah kata puasa itu disuruh ataupun diwajibkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai orang Islam. Puasa itu diwajibkan kepada kita orang Islam ni, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi hikmah yang paling besar untuk kita berpuasa adalah melahirkan perasaan takwa tu. Apa dia perasaan takwa tu? Sebenarnya panjang sikit nak cerita tentang perasaan takwa ni apa dia. Saya pun tak nak cerita secara detail lah, tapi secara ringkasnya takwa ni maksudnya kita ni buat semua yang Allah suruh dan tinggalkan semua yang Allah larang. Apa hukum berpuasa ni? Puasa ni dia ada dua. Dia ada puasa yang hukumnya wajib, dia ada puasa yang hukumnya sunat. Dan dia ada juga puasa yang haram lah. Haram tu sebab tak cukup syarat. Senang cerita, haram tu sebab tak cukup syarat. Tapi kalau tak ada syarat, dia dah okey, semua cukup, puasa ni ada dua. Satu puasa yang wajib, satu lagi puasa yang sunat. Orang Islam kalau dia mengaku di Islam, mesti dia akan ada kena puasa dalam setahun tu
sekurang-kurangnya dalam bulan Ramadan. Jadi apa dia dalil dia ataupun apa dia, sebab apa kita kata dia wajib? Sebab Nabi SAW sebagai Nabi yang kita percaya, dia kata buniyal islamu ala khamsin. Islam tu dia dibina di atas 5 perkara. Maksudnya 5 perkara ni lah yang paling wajib sekali. Kalau tak boleh buat 5 perkara ni, dia tak cukup lagi Islam dia. Maksudnya inilah yang wajib. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, iqamatus salah ataupun iqamatis salah, iqamis salah. Ada macam-macam dia punya cara baca lah. Mendirikan salat. Kalau dia kata di Islam tapi dia tak mendirikan salat, maksudnya tak cukup lagi Islam dia. Yang ketiga, itaiz zakah, menunaikan zakat. Kalau dia kata Islam tapi duit zakat tak pernah keluar langsung, maksudnya dia tak cukup lagi Islam dia. Wa hajjil baiti, dan menunaikan haji di Baitullah ataupun di Makkah Al-Mukarramah. Yang terakhir dalam hadis ni sebut puasa di bulan Ramadan. Ada juga hadis lain yang kata puasa dulu baru haji. Tak kisahlah, susunan haji dengan puasa tu memang terbalik-terbalik juga, sebab tengok kepada zaman Nabi cakap tu. Masa Nabi cakap tu bila, tapi sekarang ni secara konklusinya kita dah terima yang puasa ni nombor 4 ataupun nombor 3, ada seorang kata nombor 3, puasa ni nombor 4 dan haji ni nombor 5. Jadi ada 5 benda yang menjadi kewajipan dalam Islam. Siapa yang mengaku dia orang Islam, ada 5 benda yang dia mesti kena buat. Kalau dia tak buat, dia tak cukup lagi keislaman dia. Walaupun dia nampak macam orang Islam, walaupun dia pakai kopiah, walaupun dia walaupun dia nampak macam orang Islam, sebut Assalamualaikum, baca Bismillah, tak kisah. Tapi dia tak cukup lagi Islam kalau dia tak cukup 5 rukun dalam hidup dia. Kecuali kalau tak mampu lah, macam orang sakit tak payahlah puasa. Orang yang orang yang tak mampu untuk pergi haji, tak ada duit, tak payahlah buat haji. Memanglah boleh kan. Okey. Sekarang kita nak cerita tentang bulan Ramadan secara khusus. Kemudian kita cerita apakah puasa yang sunat. Okey. Bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan dia adalah satu bulan dalam 12 bulan. Sebenarnya dalam Islam ni kita mengiktiraf 12 bulan dalam kalender hijrah. Itu yang diiktiraf dalam Islam, seperti mana yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Di sisi Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, yang mana dalam 12 bulan tu ada 4 bulan yang haram. Maksud ayat Quran tadi tu, maksudnya yang Allah SWT nak kita pakai ataupun yang kita iktiraf adalah 12 bulan hijrah, yang kita pakai, yang kita namakan sebagai kalender hijrah ni. Itulah bulan yang dalam Islam. Jadi bulan-bulan dalam Islam ada 12 mengikut kalender hijrah ataupun mengikut peredaran bulan. Dia tak ikut peredaran matahari. Kalau ikut peredaran matahari, jadilah Januari, Februari, Mac, April ni. Tapi kalau kita ikut peredaran bulan, kita akan gunakan kalender hijrah ataupun kalender-kalender lain pun ada yang guna peredaran bulan. Cuma secara umumnya dalam Islam kita menerima yang sebut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir tu, yang nama-nama bulan yang saya kata tadi dah diguna pakai pun sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kata kalender hijrah ataupun kalender bulan, setiap bulan tak sama setiap tahunnya. Maksudnya contohlah, bulan Ramadan pada tahun ni mungkin 29 hari. Bulan Ramadan pada tahun lepas mungkin 30 hari. Bulan Ramadan bagi tahun depan pun mungkin 30 hari, macam tu. Jadi bulan dalam perkiraan ikut bulan, maksudnya ikut bulan yang di langit tu, dia akan boleh jadi 29 ataupun 30 hari. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya kami ini umat yang buta huruf. Ni dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kami ini umat yang buta huruf, tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu begini, begini, begini. Maksudnya Nabi buat tangan dia macam mana, begini, begini, begini. Begini, begini, begini. Maksudnya 3 kali. Begini, begini, begini. Maksudnya 30. Ataupun begini, begini dan begini. Nabi tutup satu jari. Maksudnya 29. 29. Jadi Nabi SAW kata macam tu. Bukan maksudnya kita ni memang umat yang tak pandai mengira, tak pandai baca. Tak. Maksudnya umat kita ni dalam Islam ni umat yang mudah ataupun simple. Kita menggunakan perkiraan yang kita boleh nampak. Jadi kalau orang tu nampak nak bulan, dia pun puasa. Dia tengok bulan je. Dia tak perlu kena ada gadget, dia tak perlu kena ada apa lagi, alat yang rumit-rumit baru dah dia kena puasa. Tak. Islam ni agama yang mudah. Kalau orang tu tak ada apa-apa alat pun, dia boleh mengamalkan Islam. Itulah maksud
kami ni umat yang buta huruf. Bukan maksudnya semua umat ni tak boleh baca. Bukan maksudnya Nabi sendiri itu tak pandai baca langsung. Bukan. Jadi umat buta huruf ni maksudnya kita ni umat yang simple. Menggunakan alat-alat yang ada di sekeliling kita je. Tak perlu nak bersusah payah untuk mengamalkan Islam. Sebab agama Islam ni dia mudah. Okay. Jadi bulan dalam kalender Islam boleh jadi 29 hari dan boleh jadi 30 hari. Bila dia boleh jadi, maksud boleh jadi ni maksudnya dia akan beralih ataupun beranjak-anjak setiap tahun. Kalau kita gunakan kalender kita yang dah tetap ni, iaitu kalender Januari, Februari, Mac, April ni, memang kadang-kadang dia tak ikut lah. Kadang-kadang kena bulan Ramadan tu bulan 3, kadang-kadang kena bulan 4, kadang-kadang kena bulan 5, kadang-kadang kena bulan 6. Sebab apa? Sebab itulah ada hikmah yang Allah SWT nak. Antara hikmah dia, kalau kita boleh sebut kat sekarang ni, antara hikmahnya dia melahirkan masyarakat yang sentiasa aware, sentiasa mengambil berat tentang kehadiran bulan yang baru. Kalau kita gunakan kalender yang dah memang tetap, confirm, jalan, tak ikut, walaupun kita tak ambil tahu pun dia akan jalan, akan jadilah macam kalender-kalender yang kita pakai hari ni lah. Sampai saya kena tanya kan, ini berapa bulan dah? Kena tanya semua orang. Dah tak aware dah, dah tak ambil tahu dah. Melainkan kalau cuti lah, cuti semua orang ambil tahu. Tapi kalau dalam Islam tak boleh. Dalam Islam kita kena ambil maklum. Oh, nampak bulan, tengok anak bulan, berhenti dulu. Di hujung bulan tu berhenti dulu, tengok anak bulan. Nampak anak bulan, kita puasa. Tak nampak anak bulan, esok kita tak puasa. Macam tu. Sama juga dengan waktu solat. Waktu solat, dia tak sama setiap hari. Contohnya macam hari ni, Zuhur pukul 1.20. Esok mungkin 1.21. Lusa mungkin 1.23 dah. Macam tu. Dalam Islam, dia hikmah daripada benda tu dia tak tetap supaya kita ni ambil maklum, ambil cakna, ambil berat. Be aware dengan apa yang Allah SWT nak kita buat setiap masa. Kalau dia macam berjalan secara tanpa kita ambil tahu, contoh kalau kita kata solat Zuhur setiap hari pukul 2, senang kan? Jadi kita jadi tak ambil berat lah. Macam tak apalah, kita tahu pukul 2, setiap hari tetap je macam tu. Dia tak macam tu. Agama Islam tak macam tu. Dia nak kita ni sentiasa mengambil berat apa ibadat yang kita kena buat pada waktu yang kita tengok alam ni. Tengok alam ni, tengok ada ibadat yang kita kena buat. Tengok keadaan sekeliling, tengok matahari, tengok bulan, tengok macam-macam. Ada ibadat yang kita kena buat. Okey, habis kita pasal dia punya hikmah bulan dia macam tu. Lagi jadi bila kita sebut macam tu, untuk menetapkan awal bulan Ramadan, sekarang ni kita kata ada dua cara. Satu, kita tengok anak bulan. Yang kedua, dia panggil sebagai kita kira kalender. Walaupun ada dua cara, tapi di dunia setakat ni, di dunia tak pernah bercanggah lah antara dua cara tu. Sebab kalau kita kira bila anak bulan tu nak datang berdasarkan kepada teknik falak ataupun astronomi tu, tiba-tiba sampai ke tarikh yang kita kira tu, kita tengok dia cuma membuktikan je lah apa yang kita kira tu tepat ke tak tepat. Contohlah macam kita tahu kan, gerhana matahari akan berlaku pada esok hari pukul 12.38 tengah hari. Kita pun 12.38 esok tunggu je lah tengok. Betul jadi gerhana. Maksudnya kita cuma mengesahkan apa yang kita kira selama ni itu betul. Jadi sebenarnya tak pernah berlaku percanggahan antara kiraan dengan tengok. Ataupun disebut ru'yah dan juga hisab. Tak ada masalah. Sebab itulah di Malaysia kita tak pernah ada percanggahan lah di antara ru'yah dengan hisab. Mungkin ada pernah berlaku sekali dulu lah. Sekarang tak pernah jadi dah percanggahan antara tengok anak bulan dengan kiraan anak bulan. Bila kita kira nampak lah. Sebab kita bukan tengok satu tempat je. Macam kata, kalau hujan kat sini macam mana? Tak, kita boleh tengok. Contoh macam tahun lepas kan. Siapa yang masih ingat, kita boleh tengok daripada Sabah juga. Mungkin di Semenanjung kita hujan, kita tengok di Sabah pula. Di Sabah tak hujan. Mungkin dekat sini kat Kuala Lumpur sekarang ni, kat tempat saya ni hujan, tengok daripada tempat yang tak hujan. Macam itulah berlakunya peredaran zaman. Walaupun ada dua kaedah yang biasanya disebutkan tu, tapi tak pernah ada percanggahan di antara kaedah moden dengan kaedah tengok tanpa alat pun sama je. Sama, tak ada masalah. Okey, lagi apa lagi nak cerita tentang bulan Ramadan ni? Kenapa kita berpuasa pada bulan Ramadan selain daripada puasa tu sendiri disuruh oleh Allah SWT untuk kita mendapat takwa. Ni saya selitkan sikit lah tajuk ni. Berpuasa kerana taat kepada perintah Allah, kita akan dapat yang pertama, diampunkan dosa yang telah lalu. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ataupun siapa yang mendirikan bulan Ramadan, siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan juga mengharapkan dia punya amalan tu diterima, maka Allah SWT akan mengampunkan dosanya yang telah lalu.
kita ni manusia ni memang banyak dosa. Kalau kita fikirkan sepanjang tahun ni berapa banyak dosa yang kita buat, bulan Ramadan ni seolah-olah macam bulan untuk mencuci dosa kita yang telah lalu tu, dengan cara kita berpuasa sepenuh hati dengan sangat-sangat mengharapkan kepada keampunan, sangat-sangat mengharapkan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah janji siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman, percaya kepada suruhan Allah ni, dan juga mengharapkan keampunan, mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Okey, ini dia punya ayat Al-Quran dia. Dia punya hadis dia. Ni hadis dia. Siapa yang berpuasa, ada tertindih sikit teks tu, ataupun berjaga malam. Dia ada dua lafaz. Siapa yang berpuasa ataupun siapa yang berjaga malam ataupun qiyamul lail dengan penuh kepercayaan dan juga penuh ketulusan ataupun penuh pengharapan, nescaya dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini hadis Nabi SAW. Okey. Saya kena laju-laju juga sebab ada benda lain yang saya nak cerita juga, ataupun saya nak buka soalan juga. Okey, apa kelebihan, kenapa bulan Ramadan dipilih sebagai bulan untuk kita berpuasa? Tadi saya dah sebut dalam Al-Quran, sekali sahaja perkataan Ramadan disebutkan. Bulan Ramadan ni adalah bulan Al-Quran. Sekali je disebut. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Yang pertama, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Yang kedua, dalam surah Inna anzalna ataupun surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Yang ketiga, dalam surah Ad-Dukhan, Allah SWT kata Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Dan dalam ayat yang seterusnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi semua ni menunjukkan kata kelebihan ataupun kemuliaan bulan Ramadan ni adalah disebabkan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran tu adalah benda yang paling mulia. Sebab apa dia paling mulia? Ada dua sebab. Yang pertama, sebab dia adalah kalam Allah. Kalau kita bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang bagi tahu kita. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang sampaikan pesanan. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang sampaikan peraturan. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang sampaikan cara untuk kita amal dekat dunia ni. Kalau Allah sendiri yang sampaikan, kan ke benda tu sangat mulia sebab Allah sendiri yang bagi tahu. Jadi begitu juga Al-Quran, dia adalah kalam Allah. Itu yang pertama, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, sebab Al-Quran tu adalah panduan hidup kita. Kalau kita ni hidup tanpa panduan, dia akan jadi terumbang-ambing lah. Macam contohnya, orang yang tak percaya Tuhan langsung. Macam sekarang ni kan, semakin ramai orang yang tak percaya Tuhan langsung. Kalau kita tanya dia, apa kompas moral dia? What is your moral compass? Mungkin dia kata, saya buat baik tanpa perlukan kepada Tuhan. Betul, kita kata boleh jadi. Boleh jadi. Tapi apa definisi baik? Apa maksud baik? Apa definisi baik? Define your baik tu. Goodness tu apa dia? Goodness. What is goodness? Contohnya macam kalau kita kata orang yang tak buat apa-apa kat dunia ni kan. Dia tidur je kat rumah, duduk je dalam rumah, tak buat apa-apa. Dia dikira baik ke tak? Jadi kita kena define apa maksud baik tu. Jadi orang yang tak percaya kepada Tuhan, dia tak ada panduan apa-apa untuk definekan baik. Dalam 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, mungkin definisi kebaikan tu ataupun goodness tu, kebagusan tu sudah berbeza. Kita ambil contoh yang mudah lah. Macam sekarang ni ada LGBT kan. LGBT dulu, kalau kita balik kepada 50 tahun dulu, LGBT tu dianggap buruk. Tiba-tiba sekarang ni LGBT tu nak dipromosikan sebagai tak bersalah pula. Jadi kompas moral tu berubah. Kompas moral tu berubah. Tanpa ada panduan seperti Al-Quran yang memang kekal daripada dulu sampailah ke hari kiamat, kita manusia ni akan hidup secara terumbang-ambing tanpa ada panduan. Sebab itulah bulan yang diturunkan panduan tu menjadi bulan yang paling mulia. Sebab itulah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran sepatutnya. Dan bulan Al-Quran adalah bulan yang paling mulia. Bila kita sebut dia yang paling mulia, kita akan tengok kaitan di antara takwa dan juga Ramadan sendiri. Tadi mula-mula saya kata Allah SWT menurunkan Al-Quran. Bukan Allah SWT menurunkan. Allah SWT mewajibkan kita berpuasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Tadi saya kata takwa ni adalah benda yang susah nak terjemah ataupun panjang dia punya perincian apa maksud takwa tu. Tapi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah SWT kata, tengok contoh, sedekah dikaitkan dengan takwa juga. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu. Sedekah pun dikaitkan dengan takwa juga. Ini 10 akhir. Tak masuk saja ni.
ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudzal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Al-Quran itu ataupun kitab itu adalah kitab yang tiada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi takwa juga. Jadi semua ni ada kaitan. Al-Quran adalah panduan untuk orang bertakwa. Puasa pun adalah untuk melahirkan orang yang bertakwa. Al-Quran tu diturunkan dalam bulan Ramadan yang dijadikan bulan puasa. Jadi semua tu ada kena-mengena dengan takwa. Jadi itulah kita punya end goal ataupun kita punya main objektif daripada kita berpuasa. Tak kira dah bulan Ramadan ke di luar bulan Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi inilah habislah dia punya tajuk-tajuk yang berkaitan dengan silibus. Siapa-siapa yang ada silibus. Ada tak benda-benda yang menambahkan lagi kemuliaan ataupun kelebihan bulan Ramadan? Ada. Antaranya adalah dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku beberapa perkara yang penting dalam bulan Ramadan yang kalau kita fikir sekarang mungkin tak sama dengan cara kita memandang bulan Ramadan. Sekarang ni bila saya tanya bulan Ramadan ni, macam saya tanya, tak tahulah kalau kat Malaysia lain, kat luar negara ke lain kan. Biasanya bila bulan Ramadan, orang Islam akan jadi macam mana? Ni saya tanya soalan lah sebab saya takut juga cakap seorang-seorang. Biasanya bulan Ramadan, orang Islam akan jadi macam mana? Bila masuk je bulan Ramadan, orang Islam jadi macam mana? Kalau negara tu negara Islam, maksudnya majoriti umat dia umat Islam, negara tu sendiri akan jadi macam mana? Kalau negara tu bercampur antara orang Islam dengan orang tak Islam, macam Malaysia ni bercampur, orang Islam akan jadi macam mana? Ni soalan. Silakan, kongsilah apa-apa yang boleh kongsi. Silakan. Kalau kat Malaysia ada bazar Ramadan lah. Oh. Tapi kalau di luar negara ni tak adalah bazar Ramadan tu. Oh, bagus juga tu. Jadi antara cara kita memandang bulan Ramadan, kalau di Malaysia lah, adalah bulan Ramadan ni kita akan jumpa makanan-makanan yang best-best. Terbalik kan? Biasanya sebab macam semalam saya ada baca satu berita, dia bercakap pasal food wastage lah yang menyebabkan sebenarnya contribute to climate change. So satu-satunya adalah macam waktu bulan Ramadan Malaysia estimate akan ada lagi food wastage berlaku pada bulan Ramadan lagi banyak berbanding bulan-bulan yang biasa. Yes, betul. Jadi bukan di Malaysia saja, tak naklah kita macam memburukkan negara kita sendiri. Sebenarnya di seluruh, boleh kata hampir seluruh negara yang majoritinya umat Islam akan ada food wastage. Sebab apa? Sebab bila kita lapar, kita akan tengok makanan tu sedap. Apa makanan pun nampak sedap kan. Jadi semua orang akan tend tu beli lebih. Lepas tu bila dia dah buka puasa tu, barulah dia tahu sebenarnya dia punya perut ni memerlukan sikit je. Yang baki tu dia akan buang. Ataupun Asian punya style apa? We never throw away dia apa? Leftover. We put it inside the freezer, we bake it raw and then we throw away. Macam itulah orang Asian punya style kan. Tak apa, tapi itu satu sisi pandang. Ada juga orang yang jawab dalam komen tu, program hiburan di TV semakin kurang. Betul. Betul. Bukan sekat program hiburan. Bahkan penghibur, artis-artis pun kita nampak dia mula berpakaian dengan sedikit tutup lah. Dia tutup sikit. Mungkin ada yang daripada tak tudung pakai tudung. Ada yang dulu dia pakai seksi, dia kurang seksi. Macam tu lah. Masjid Meriah. Ni pun salah satu daripada ciri yang kita nampak. Masjid Meriah. Dulu di luar, bukan di Malaysia sahaja, di luar negara lebih lagi. Saya tahu di luar negara lebih lagi. Bahkan saya tahu di London, di UK. Di UK sendiri, cara dia sambut Ramadan tu, dengan masjid itu penuh sangat. Penuh sangat macam solat Jumaat lah kalau kita kata kan. Malam-malam Ramadan tu, masjid dia macam solat Jumaat. Kalau kita di Malaysia ni tak macam tu pun. Malaysia ni dah negara majoriti Muslim pun tak macam tu. Pakat ramai-ramai pergi masjid solat tarawih. Okey, ni bagus. Jawapan-jawapan yang bagus. Tapi mari kita tengok antara peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agak berbeza dengan cara kita memandang bulan Ramadan adalah apa? Adalah Perang Badar. Perang Badar. Dan yang kedua, pembukaan Kota Mekah. Mungkin ada orang akan argue, dia kata Perang Badar ni berlaku pada tahun pertama disyariatkan puasa. Maksudnya dia orang tak prepare pun untuk puasa tahun tu. Tiba-tiba disyariatkan puasa. Tiba-tiba baru disyariatkan puasa. Ini kita kena tengok math sikit. Kita kena belajar math sikit, matematik. Saya buat kiraan Sekejap. Saya lukis dulu. Bismillah.
Kita tengok math ni, kita tengok matematik ni. Kalau kita kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi ketika umur dia 40 tahun. 40 tahun Ini umur nabi. 40 tahun. Niti tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia umur 63 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ketika berumur 53 tahun. Okey. Puasa pula mula disyariatkan dalam bulan Ramadan pada tahun yang ke-2 Hijrah. Maksudnya kat sinilah 2 Hijrah. Jadi 40 tahun, 53, 63 Tak tahu tulisan saya undur sikit. Undur banyak, undur sikit. 40 tahun, 53 tahun, 63 tahun. Umur Nabi 63 tahun meninggal dunia. Kalau kita tolak mungkin 54 lah, kita kata tahun 50 masa Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 54, barulah puasa tu disyariatkan dalam bulan Ramadan. Sebelum tu bulan Ramadan belum lagi dikenali sebagai bulan puasa. Maksudnya kalaulah saya, contohlah saya daripada kecil lagi, macam saya sekarang baru tak sampailah 53 tahun lagi kan. Maksudnya sepanjang hidup saya ni tak pernah lagi bulan Ramadan tu dikenali sebagai bulan puasa. Kalau orang tanya saya bulan Ramadan bulan apa, saya takkan jawab bulan Ramadan bulan puasa sebab saya tak dikenali macam tu. Saya tak tahu pun pula bulan Ramadan bulan puasa macam tu. Jadi Nabi SAW sepanjang umur dia daripada lahir sampailah 40 tahun, sampailah umur dia 54. Sebab 2 Hijrah baru disyariatkan puasa pada bulan Ramadan. Belum lagi bulan Ramadan tu dikenali sebagai bulan puasa. Jadi mungkin ada orang dia akan argue, dia akan kata peperangan Badar berlaku tahun kedua Hijrah. Masa tu orang Islam tak expect lagi yang nak puasa tahun tu. Jadi tak adalah konsep yang kita sebut tadi kan. Food wastage tak ada lagi. Ataupun hiburan semakin kurang. Sebab dia orang tak expect pun bulan Ramadan tu bulan puasa. Ataupun masjid meriah, tak ada lagi, tak expect tu lagi. Cuma kalau kita tengok peristiwa yang kedua, yang pertama peristiwa Perang Badar. Tapi peristiwa yang kedua ni, ataupun dekat sini nombor 4 lah, saya skip. Peristiwa nombor 4, pembukaan kota Mekah. Macam mana boleh pembukaan kota Mekah yang berlaku bukan kali pertama dia orang berpuasa. Kalaulah kita sekarang ni tengah merancang macam kalau kita sekarang ni di mana-mana lah, di Malaysia ke ataupun di luar negara ke kan, kita rancang nak buat satu program yang besar, yang sangat mustahak, yang kita nakkan crowd ramai. Contohlah kita kata nak buat hiking. Hiking kan, sebab dia fizikal lah. Pembukaan Mekah ni fizikal. Ataupun kita nak buat maraton, full maraton, kita nak buat full maraton. Ataupun kita nak buat jogaton, ataupun kita nak buat larian amal je. Larian amal kan, kita nak pilih tak bulan puasa untuk kita jalankan benda tu? Mesti kita tak pilih bulan puasa. Sebab bagi kita, persepsi kita, bulan Ramadan ni bulan malam-malas, bulan tenang-tenang kan, malam-malas. Maksudnya kita nak duduk relax, malam-malam pergi solat. Malam-malam bolehlah kita solat kan, tapi siang-siang kita nak duduk relax. Tak sama dengan persepsi yang diamalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Rasulullah boleh kerahkan sahabat-sahabat untuk keluar, bahkan dalam bulan Ramadan tu berlaku di 10 akhir pula. Kalau kita kata 10 akhir Rasulullah tak menghidupkan masjid ke? Ya, memang betul dalam sejarah ataupun dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya bersolat tarawih di masjid sebanyak 3 hari sahaja. Bukan 3 hari setiap Ramadan sepanjang hayat Nabi, yang Nabi solat tarawih secara berjemaah di masjid sepanjang hayat ni. Daripada mula Nabi menjadi Nabi umur 40, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah umur 53 tadi, sampailah Nabi meninggal dunia umur 63 tahun tadi, 3 hari sahaja. Bukan 3 hari setiap tahun 3 hari sepanjang hayat. 3 hari sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat tarawih di masjid secara berjemaah. 3 hari saja. Lepas tu tak dah. Tak ada dah. Jadi persepsi yang tak sama dengan kalau kita punya persepsi ni tak sama. Sebab apa tak sama? Ni saya nak bagi sebagai penutup lah sebelum saya buka kepada soalan-soalan. Sebab sebenarnya salat tarawih ni adalah salat qiyamul lail. Salat tarawih ni sebenarnya adalah salat tahajud. Salat yang sama. Salat tarawih ni adalah salat yang sama. Dia adalah salat qiyamul lail, salat tahajud.
Cumanya dalam bulan Ramadan, dia diawalkan. Sebab nak panjangkan, jadi dia diawalkan untuk dibuat sejurus selepas solat Isyak. Sebab nak dipanjangkan solat tu, nak dilamakan berdiri, nak banyakkan rakaat dia. Sebab itulah dia diawalkan. Kalau ikutkan, biasanya orang solat tahajud ataupun qiyamul lail ni di hujung malam, di akhir malam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun macam itulah. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat selepas daripada Isyak tu di masjid, sahabat-sahabat pun tirulah dan akhirnya jadilah solat tarawih macam yang kita solat pada hari ini. Cuma asalnya dia adalah solat qiyamul lail. Maksudnya di luar bulan Ramadan pun dia disolatkan juga. Bukanlah disolat dalam bulan Ramadan saja, dia disolatkan di sepanjang tahun. Tak kira lah bulan Ramadan ke, 2 bulan Ramadan ke. Dan dia disolatkan asalnya secara individu, bukan secara berjemaah asalnya. Asalnya disolatkan secara individu. Tapi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk bersolat secara berjemaah 3 kali tu, 3 hari tadi tu, menyebabkan dia ada kelebihan sikit untuk kita buat secara berjemaah. Dan memang ada kelebihan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang solat bersama dengan imam sehinggalah imam tu habis, maka dia akan ditulis seperti dia qiyam sepanjang malam. Jadi kalau kita solat 2 rakaat aja dengan imam, ataupun lepas 4 rakaat kita pun balik, tak dapatlah. Kita kena solat bersama dengan imam sampailah ke habis. Itu dalam hadis kelebihan solat tarawih. Tapi kalau kita nak solat sendiri, itulah yang asalnya. Yang asalnya memang dia solat tahajud ataupun solat qiyam. Kita boleh solat seorang-seorang juga di rumah kita sendirian. Jadi itulah secara ringkasnya kenapa bulan Ramadan dipilih sebagai bulan puasa, sebab kemuliaan dia. Apa dia kemuliaan dia? Yang pertama, diturunkan Al-Quran dalam dia. Kenapa Al-Quran itu mulia? Sebab dia adalah kalam Allah. Yang kedua, sebab dia adalah panduan hidup kita sebagai manusia. Jelas hala tuju kita, jelas kenapa kita ada dekat dunia ni, jelas kenapa kita akan mati semula. Kenapa kita akan mati semula? Semua tu dah jelas dengan adanya Al-Quran. Okey, habislah saya punya perkongsian pada malam ni. Saya nak buka soalan dulu sebelum saya bagi cara nak menyambut ketibaan Ramadan, cadangan untuk cara kita menyambut ketibaan Ramadan. Saya nak buka soalan dulu kalau ada dalam masa 10 saat. Kalau tak ada, saya bagi terus. Silakan. Ustaz, sementara menunggulah rakan-rakan berfikir nak tanya soalan apa, saya ditugaskan untuk bertanya satu soalan lah. Beberapa soalan je, satu soalan macam tu. Boleh tak Ustaz kongsikan sedikit tips bagaimana untuk menangani cabaran-cabaran yang ada di bulan puasa? Macam cabaran tu dia normal je di bulan yang lain, tapi macam di bulan puasa ni kita nak melatih diri kan juga dan juga macam kadang-kadang macam nak renew balik kan apa yang kita dah praktis dekat bulan Ramadan yang sebelum ni, untuk handle macam contoh perselisihan faham. Sebab waktu bulan puasa ni kita umum tahu bila orang cepat lapar, bila orang lapar ni kan dia ada mungkinlah dia boleh jadi cepat marah ataupun cepat merasa sensitif, ataupun macam mungkinlah masa bulan puasa ni ada satu masa kita rasa macam kita lebih excited nak buat persiapan untuk raya, tapi kita kurang excited untuk beribadah, especially bila tiba pertengahan dan penghujung Ramadan tu sendiri. Ataupun macam ada certain negara mungkin suasana dia tak ideal sebab ada negara waktu siangnya sangat panjang dan malamnya sangat pendek. Bertambah lagi bila kita bekerja di luar negara, kadang-kadang kita balik sedikit lambat lah. Jadi dia tak seperti di Malaysia. So mungkin juga ada cabaran macam mana macam Ustaz pernah cakap tadi, kita macam tak ada teman untuk bertarawih. Jadi kita bertarawih seorang-seorang. Macam mana untuk kita menghidupkan kemeriahan bulan Ramadan tu walaupun berseorangan. Ataupun macam contoh ada orang dia mengalami sakit-sakit yang sedikit berat lah, yang mana dia tak mampu untuk fulfill the whole month of Ramadan tu. Tapi macam mana untuk menggalakkan dia rasa walaupun yelah ada cabaran tu tidak mematikan semangat Ramadan tu dalam diri dia. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit tips lah untuk menghadapi cabaran-cabaran yang disebut tu.
rakan-rakan yang lain boleh lontarkan soalan di message box juga. Ustaz cakap dia ada masalah mic. So sementara tu kita boleh kumpulkan lah jika ada sebarang soalan-soalannya kat sini. Okay, dengar ke dia tukar mic ni? Mic ni tak berapa kuat, tapi dengar ke? Dengar dengan jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi soalan-soalan tu sebenarnya dia bukanlah soalan baru. Maksudnya dia bukanlah masalah yang baru. Dia benda yang dah lama. Bukanlah kita seorang sahaja yang ada masalah tu. Ada ramai yang ada masalah tu. Dia apa sahaja yang berkaitan dengan meningkatkan motivasi diri, meningkatkan semangat. Ini semua berbalik kepada diri masing-masing. Ini semua berbalik kepada diri masing-masing. Yang kita boleh buat adalah kita boleh mencadangkan sahaja. Imam Al-Ghazali, siapa-siapa yang ada buku Imam Ghazali bagus juga. Buku Imam Ghazali ataupun dalam bahasa Malaysia sebut Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali dia ada tuliskan beberapa tips untuk kita menangani apa-apa sahaja masalah yang berkaitan dengan ibadat kita. Secara umumnya 3 cara untuk kita mengatasi apa-apa sahaja masalah ataupun kita nak memperbaiki ataupun kita nak elokkan lagi ibadah kita. Ada 3 cara. Yang pertama, dari segi kesedaran. Melahirkan kesedaran dulu. Macam mana nak melahirkan kesedaran? Dengan cara kita menyedari apa tujuan kita buat benda tu dan apa balasan kalau kita buat benda tu. Pahala dia apa? Kenapa kita buat benda tu? Dalam bahasa orang motivasi, dia selalu sebut apa? The big why kan. Kenapa kita buat benda tu? Jadi kenapa kita bangun malam? Kenapa kita tak tidur? Kenapa kita puasa? Kenapa kita tak makan? Kenapa kita meninggalkan benda-benda yang kita suka? Kenapa kita buat benda yang kita tak suka? Kenapa kita buat benda yang kita penat? Kenapa kita tak buat benda yang kita rehat? Jadi ini semua persoalan kenapa. Bila sebut persoalan kenapa, maksudnya apa? Kalau kita sedar, macam mana nak dapat kesedaran ni? Dengan cara kita membaca, contohnya maklumat tu ada dalam Al-Quran. Ataupun maklumat tu ada dalam hadis. Ataupun dah ada orang buat rumusan dah. Kita baca je buku, orang tulis tentang hikmah berpuasa, ataupun tujuan berpuasa, ataupun pahala puasa tu. Apa kita punya goal kita? Saya nak puasa ni
untuk dapatkan pintu masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Jelas kita boleh dapat masuk syurga daripada pintu mana. Ataupun saya nak bangun qiyamul lail ni untuk dapat keampunan Allah. Jelas kita ni ada banyak dosa. Kita ni nak Allah ampunkan dosa kita. Kita nak kita ni mati yang kita tak kena seksa dah sebab dosa kita banyak ni. Jadi kita jelas. Tu nombor satu. Nombor satu, Imam Ghazali kata kena sedar. Yang kedua, itu dari segi kesedaran dalaman. Yang kedua, dari segi luaran, kita kena ada kawan ataupun dia panggil ada apa macam motivasi jugalah, kawan. Contohnya, kalau kita ni solat seorang-seorang, kita rasa kurang semangat. Tapi bila kita pergi ke masjid, tengok semua orang solat, kita pun rasa nak solat juga. Kalau kita duduk kat rumah, kita mungkin malas nak baca Quran. Tapi bila kita tengok orang yang tengah baca Quran, kita rasa nak baca Quran juga. Hari-hari kita compare dengan dia. Jadi kawan ni dia boleh datang dengan dua cara. Yang pertama, ataupun teman ni, teman seibadat. Bukan teman sekerja. Biasa orang sebut teman sekerja, teman sekelas kan. Ini teman seibadat. Ataupun support system. Ataupun apa-apalah istilah dia kan. Sama ada dia memang tengah buat benda tu. Dan kita pergi duduk dengan dia. Contoh orang tengah baca Quran. Kita pergi duduk juga dekat masjid tu. Tengok orang baca Quran. Kita pergi ke tempat tu. Tapi kalau kita duduk di negara-negara yang tak ada benda-benda macam ni, macam mana kita akan down kan? Boleh juga dengan cara kita membaca. Ataupun zaman sekarang ni lebih mudah lah. Menonton orang-orang yang tengah buat benda tu. Kita baca cerita orang yang buat benda tu. Ataupun menonton YouTube ke siaran langsung solat tarawih. Kita tengok supaya kita dapatkan semangat tu. Jadi ni nombor dua. Ataupun teknologi kan, sekarang ni teknologi kan. Kita ni cuma buat grup saja, dalam grup WhatsApp ke, dalam grup apa-apalah, Telegram ke, apa-apa grup. Kita buat grup mutaba'ah amal. Kita buat grup ataupun kita kata halaqah Quran. Walaupun kita tak duduk sekali, tapi kita pun update dalam tu. Saya dah baca buku surat ni sampai buku surat ni. Orang tu pun update dia. Jadi adakah dikira bila kita buat grup ni, adakah dikira sebagai riak? Kena jaga juga. Adakah dikira sebagai riak? Ataupun dikira untuk kita dapatkan support system. Dalam hadis Nabi SAW, dia selepas subuh, Nabi suka tanya sahabat-sahabat. Antaranya hadis yang terkenal juga, Nabi lepas subuh tu dia tanya, siapa yang hari ni puasa? Siapa yang hari ni dah ziarah orang sakit? Siapa yang hari ni dia dah bersedekah? Nabi suka tanya. Kenapa Nabi tanya tu? Supaya sahabat-sahabat lain pun dapat semangat yang sama. Tu kita panggil dalam istilah dakwah dan tarbiyah ni, dia panggil istilah mutaba'ah amal. Pernah satu hari tu Nabi SAW bagi ceramah lah, bagi tazkirah tentang bersedekah. Selepas daripada Nabi bagi tazkirah tu, nampak orang tak bergerak pun. Tiba-tiba ada seorang daripada sahabat Nabi tu, dia balik ke rumah, dia ambil harta dia ataupun beberapa duit lah, macam kita, kalau kita faham ni duit lah, dia letakkan di tengah-tengah masjid tu. Letakkan. Kata, ini saya sedekahkan. Kalau kita fikir, riak tak kalau dia bersedekah depan-depan orang? Bukankah kita ni nak sedekah sampai tangan kiri pun tak tahu apa tangan kanan lagi kan? Tapi bila sahabat tu buat macam tu, menyebabkan satu masjid semua bersedekah. Satu masjid yang ada pada masa tu, sahabat-sahabat semua berebut nak bersedekah di tengah-tengah masjid tu. Dan Nabi SAW pun mengeluarkan hadis yang juga terkenal, iaitu siapa yang memulakan satu sunnah yang baik, maka dia mendapat pahala perbuatannya dan juga pahala orang yang meniru perbuatan dia tu sehingga ke hari kiamat tanpa mengurangi pahala yang pertama sekalipun. Sedikit pun. Jadi itulah nombor dua. Nombor dua lah. Jadi nombor dua ni ada dua cara. Yang pertama memang kita literally ataupun physically kita duduk dekat masjid. Kita duduk dengan kawan-kawan yang tengah buat. Tapi kalau tak boleh, kita boleh secara maya. Sama ada kita buat grup ataupun kita baca buku, baca cerita ataupun tengok YouTube ke orang yang tengah buat benda tu. Jadi kita akan datang semangat untuk buat benda yang sama. Dengar kisah-kisah orang yang terdahulu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga. Yang ketiga ni memang, kalau yang pertama sedar, yang kedua support system, itu luaran. Dan yang ketiga ni memang tak boleh lari lah, iaitu kita kena faham. Kita kena faham. Faham ni datang dengan apa? Datang dengan ilmu. Ilmu ni kena dipelajari. Maksudnya kalau kita nak solat, kita kena belajar apa yang kita tengah buat sekarang ni. Kita kena faham apa yang kita tengah buat sekarang ni. Kenapa kita buat apa yang kita buat sekarang ni? Apa yang kita baca tu? Faham apa yang kita baca tu? Ini semua melahirkan motivasi juga.
Kalau orang yang baca Quran, kalau dia rasa macam tak semangat nak baca Quran, cuba tengok maksud dia. Sebenarnya selama ni kita ni baca apa sebenarnya? Ada apa yang Allah SWT nak bagi tahu kita? Kalau dia rasa penat untuk bertarawih, cuba fahami apa yang sebenarnya dia tengah cakap dalam solat tu. Bacaan-bacaan dalam solat tu. Jadi faham ni ataupun ilmu ni memang tak boleh lari, mesti kena belajar. Maksudnya kalau kita nak tahu apa maksud perkataan tu, kena belajar lah. Kena beli buku ke, beli apa-apa yang kita boleh tahu apa maksud perkataan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Apa maksud bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang kita baca sebenarnya setiap rakaat. Kalau kita malam tu solat tarawih 20 rakaat, maksudnya 20 rakaat tu setiap rakaat kita akan baca benda yang sama. Jadi memang kena faham, kena belajar lah. Kena faham ni, nak faham ni kena belajar lah. Difaham ni pun boleh melahirkan semangat untuk kita buat kerja. Itu secara umum. Itu jawapan Imam Ghazali secara umum. Apa juga masalah. Kira masalah puasa ke, masalah tak semangat untuk solat qiyam ke, tak masalah atau tak semangat untuk baca Quran ke, ini secara umum. Secara khusus, saya boleh bagi tips saja. Saya tak boleh nak tolong dari jauh macam ni. Saya boleh bagi tips saja. Contohlah orang yang kata tadi tu, dia bila dia puasa dia cepat marah. Nabi SAW kata, orang yang berpuasa ni dia boleh jadi puasa dia tu tak ada guna pun kecuali dia dapat lapar dan dahaga sahaja. Sia-sia je orang yang puasa, dia cuma dapat lapar dan dahaga sahaja. Sebab apa dia sia-sia? Sebab dia tak jaga mulut dia. Jadi maksudnya memang waktu puasa ni, ujian dia, antara ujian yang berat adalah ujian cakap, ujian percakapan. Dalam hadis juga, Nabi SAW kata, bila ada orang cuba nak bergaduh dengan dia, ataupun memaki dia, hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa. Maksudnya apa? Memang bila datang bulan puasa ni, memang akan ada cabaran-cabaran yang nak menghalang dia daripada mendapat pahala penuh dalam puasa dia. Bila kita tahu hakikat ni, maksudnya, di luar bulan Ramadan ada syaitan yang akan menghasut kita kan. Dalam bulan Ramadan, itulah benda yang secara spesifik Allah SWT akan uji kita dari segi nafsu kita, nafsu marah kita, nafsu nak berdebat kita. Itu waktu bulan puasa lah. Ataupun waktu tengah puasa lah yang paling kuat sekali dia punya ujian. Memang betul. Ataupun persoalan yang kedua tu kan, orang yang semangat bila dah dekat-dekat nak awal-awal Ramadan, bila dekat-dekat nak raya, sibuk nak raya lah. Yang ni kita kena sedar juga yang agama Islam kita tak sama dengan agama-agama lain. Allah SWT ni mengira kita berdasarkan penghujung kita. Kalau orang tu daripada awal-awal hayat dia tak Islam pun. Umur dia 70 tahun, 69 tahun tak Islam. Akhir hayat dia, masa dia umur 70 tu dia masuk Islam. Masuk Islam, solat, puasa. Allah kira yang umur 70 tu je. Itulah agama Islam. Agama Islam ni, amalan kita dikira berdasarkan hujung. Jadi kena jaga-jaga sebab bulan Ramadan pun macam tu. Bulan Ramadan kemuliaannya terletak di hujung Ramadan. Di hujung tu bila? Tak tahu. Sebab apa? Nak melahirkan awareness tu. Nak bagi kita rasa semangat untuk cari kat mana. Dekat hujung tu. Jadi sebab itulah Nabi SAW di penghujung Ramadan, barulah dia beriktikaf, duduk dalam masjid tak keluar. Barulah dia menghidupkan malam, tak tidur. Dia mengejutkan keluarga-keluarga dia. Sebab apa di penghujung? Sebab agama Islam ni memang agama yang melihat di hujung. Orang yang, kalau kita belajar kan, waktu bila paling afdal untuk kita berdoa dalam solat kita? Jawapan dia, waktu tahiyat akhir. Kenapa paling hujung? Memanglah dalam Islam ni, amalan kita ni dikira berdasarkan hujung. Kalau rasa lemah sebab berpuasa, ini berbalik pada fizikal masing-masing lah. Ada orang dia lemah sebab memang physically. Jadi tips dia, makanlah sahur. Waktu sahur tu tak salah pun untuk kita makan benda-benda yang memberi tenaga. Tak adalah kata macam kena sahur seperti sunnah Nabi, makanlah kurma 7 biji dan terus tak makan dah benda lain selain benda kurma. Tak semestinya. Kita boleh bersahur, kalau istilah orang putih sebut full tank lah. Dia kata, saya sahur full tank boleh tak? Boleh, dengan syarat dia tidak melemahkan lah. Biarlah sahur itu sahur yang menguatkan. Jadi ini physically lah, jawapan bagi masing-masing punya fizikal lah. Tengoklah fizikal masing-masing. Panas yang lebih panjang ataupun siang yang lebih panjang, ini semua adalah ujian yang Allah uji dalam satu dunia. Orang Islam bukan sahaja berada di Malaysia, orang Islam bukan sahaja berada di Mekah, bukan sahaja berada di Madinah, orang Islam berada di seluruh dunia. Jadi di setiap tempat ada ujian yang berbeza. Di Malaysia mungkin ujian dia banyak makanan, ataupun ujian dia adalah budaya Malaysia ni raya puasa lebih besar daripada puasa. Itu ujian kita. Di setengah-setengah negara lain dia tak ada ujian tu, tapi Allah uji dari segi masa dia.
Jadi ini semua ujian yang Allah SWT nak bagi supaya kita semua umat Islam satu dunia ni mendapat keadilan yang sama dalam ujian-ujian yang berbeza. Kalau semua orang punya ujian sama, maksudnya katalah kita kat Malaysia ni waktu siangnya lebih kurang sama dengan waktu malam. Lepas tu kita punya pahala kita ni lebih banyak sebab kita semangat nak berpuasa. Orang yang puasa dia jadi tak adil lah kat situ. Jadi Allah bagi kita punya ujian kat Malaysia ni ada lebih sikit dekat bahagian pembaziran makanan, bahagian tidak bersemangat berpuasa tidak semangat beramal di hujung-hujung Ramadan. Itu ujian kita. Jadi ada orang di negara lain yang dia tak ada masalah bazar Ramadan, tak ada kan? Tak ada masalah bazar Ramadan. Dia tak ada masalah hujung Ramadan tu sibuk nak balik kampung, dia tak ada masalah tu. Jadi bila tak ada masalah tu, ujian Allah bagi kat bahagian lain lah. Allah bagi ujian dekat bahagian panjang. Semua ni adalah keadilan Allah supaya kita semua dapat ujian. Kalau tak, ada orang yang tak dapat ujian, dia senang je hidup dia. Mati-mati masuk syurga. Senang sangat. Tak boleh. Dia kena keadilan Allah SWT tu kena ada. Okay. Tak ada teman pun sama. Saya dah cerita secara ringkas lah. Sebenarnya tarawih tu adalah solat qiyamul lail. Bukan sahaja berlaku di bulan Ramadan. Tapi kalau memang nak jawab secara spesifik untuk kes tadi, saya bagi tips yang tadilah. Cuba tengok YouTube ke ataupun cuba buat grup secara maya ke. Kalau orang yang sakit memang telah menjadi keuzuran yang Allah SWT bagi. Kalau dia sakit tak boleh nak buat apalah. Tak boleh nak buat apa. Dia Allah SWT sendiri yang memberi kelonggaran kepada dia. Ingatlah, dia ada satu motivasi juga untuk orang sakit. Orang yang dia meninggalkan sesuatu ibadat kerana dia sakit. Bukan dia saja-saja, tapi kerana dia sakit, Allah SWT akan bagi dia pahala seperti mana dia sihat. Sekali lagi saya ulang. Orang yang meninggalkan satu ibadat kerana dia sakit, Allah akan berikan dia pahala ibadat tu seperti mana dia sihat. Contohnya, orang yang solat berdiri, dapat pahala solat berdiri kan? Berdiri dapat pahala. Tapi kalau dia sakit kaki ke, sakit apa ke, dia tak boleh berdiri, dia solat duduk. Dia akan dapat pahala seperti solat berdiri. Tak sama dengan orang yang sihat, tapi dia saja-saja solat duduk. Sebab kita ni orang yang sihat ni, kita boleh saja-saja solat duduk. Solat apa yang kita boleh saja-saja solat duduk? Solat sunat. Solat fardu tak boleh . Solat sunat kita boleh saja-saja solat duduk. Okay, jadi kita akan dapat pahala penuh tak? Tak dapat. Kalau kita saja-saja solat duduk, tak dapat pahala penuh. Tapi kalau orang yang sakit, sebabkan sakit, dia meninggalkan berdiri, dia akan dapat pahala penuh. Jadi itulah secara umumnya saya boleh jawab. Kalau ada soalan lain silakan. Kalau tak ada, wallahualam, saya pun tak boleh nak bagi dari jauh je lah saya bagi apa nama? Virtual hug. Virtual hug everybody. Macam tu je. Wallahualam. Terima kasih banyak. Kalau tak ada soalan, saya kembalikan kepada moderator. Wallahualam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in. Sebenarnya tadi saya ada cakap dekat kawan-kawan kalau ada soalan boleh lontarkan di ruangan chat. Tapi kita nampak tak ada soalan lah. Dan masa pun dah menceburui kita. So di 10:47 kan. Semua orang dah nak tidur. So saya rasa kita tak ada soalan kot. Jadi boleh saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Ustaz dan penganjur serta kawan-kawan yang telah hadir pada majlis malam ini. Semoga apa ilmu yang dikongsikan dapat kita manfaatkan lah di upcoming bulan puasa. Dan sebelum bulan puasa pun kita sebenarnya dah boleh manfaatkan macam-macam yang kita dah dapat pada hari ini. Oleh itu saya rasa kita boleh tutup majlis kita dengan surah As dan tasbih kafarah.